Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aimi Amara binti Muhammad Razi, Kru Malaysia TV Channel TV PSSSK Sultan Amar. Hari ini 11 Jun 2026 bersamaan hari Khamis, saya berada di Dewan Al-Ihsan SK Sultan Amar bagi mengikuti program pemakanan sihat dan penanaman sayur-sayuran yang melibatkan ibu bapa, penjaga serta murid-murid pra-PPKI dan pra-perdana. Program ini bertujuan memberi pendedahan tentang amalan pemakanan hidup sihat serta memperkenalkan kaedah menanam sayur-sayuran yang mudah dan bermanfaat untuk keluarga. Jom kita ikuti perjalanan program yang penuh dengan ilmu dan aktiviti menarik ini. Jom! Percubaan yang berusaha Encik Muhammad binti Yusuf, penolong pengawal Turki Kakak Rakyat di Prasekolah dan Rendah, diiringi oleh barisan lulusan sekolah dan dihormat. Hadirin mohon berkilat. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah mengikut sunnah baginda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada pagi yang penuh keberkatan ini kami membelah tangan merafakkan rasa syukur kepada-Mu, kerana dengan limpah kurnia dan izin-Mu dapat kami berkumpul bersama-sama pada hari ini. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada program yang kami jalankan ini. Jadikanlah ia sebagai medan menimba ilmu yang bermanfaat, menyamai kesedaran tentang memberi komitmen terhadap tenaga. Kadang-kadang wang ringgit beliau sendiri pun banyak habis. Kalau tuan-tuan tengok dekat prasekolah yang ada pondok tu, projek taniah dia dibuat oleh cikgu prasekolah ni, selalu dia bantu. Akhirnya tengok dia bagi rumah hidroponik tu kepada sekolah yang besar. Ini ada kerana apa? Kerana kerja kuat kita untuk memastikan sekolah kita ni anak-anak rasa nak mari sekolah. Mengendalikan program-program bagi murid-murid prasekolah. Jadi pagi ini saya mengesempatkanlah untuk menyampaikan CJ dan plak cenderahati kepada Tuan Guru Besar dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan program pemakanan sihat dan tanaman sayur-sayuran. Tadi disarankan 3 kali sehari, 3 sajian sehari. Jadi nasi kalau tengok sini apa dimana putih, sebab kita memang tidak putih saja. Nombor 2. Nombor 3. Sampai 3. Ambil ni. Antikula. Selubang. Selubang. Program ini bertujuan memberi pendedahan tentang amalan pemakanan hidup sihat serta mengeratkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan murid-murid. Semoga segala ilmu yang diperolehi hari ini dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian demi melahirkan generasi sihat, cergas dan berilmu. Saya Nur Aimi Amara binti Muhammad Razi melaporkan untuk MyStar TV.